Hai awak. So, hari ni kita lain sikit daripada yang lain sebab selalunya saya akan buat visual triggers, but hari ni saya nak try buat sound triggers. Okay. So, apa yang saya nak awak buat sekarang is awak just pejam je mata, pejam je mata. Pejam mata awak, okay, and just relax. Okay, dah pejam mata ke belum? Pejam sekarang, jangan tengok. Awak dah pejam mata kan? Dah pejam mata kan? Okay, good. So now, awak jangan tengok phone, okay? Saya nak awak teka ini bunyi apa. Okay, awak just teka je. Okay, so benda yang pertama, cuba awak teka yang ini bunyi apa. Awak dapat teka tak? Dapat teka tak? Itu bunyi apa? Yes, lip gloss or lipstick. Okay, good job. Next, cuba awak teka ini bunyi apa? Hint dia is awak boleh pakai benda ni dekat tangan. Apa tu? Gloves. Good job. Okay. Next, saya rasa ini lagi senang lah. Cuba awak teka yang ini bunyi apa? Senang kan? Itu bunyi apa? Yes, bunyi gunting. Good job. Okay, next, saya rasa yang ini pun senang. Cuba teka yang ini bunyi apa? Hint dia is awak selalu pakai masa sekolah ataupun masa dekat universiti. Apa tu? Yes, pen. Good job. Awak terlalu pandai. So now, saya akan naikkan sikit dia punya difficulty. Okay. Yang ini bunyi apa? Hint dia is awak baca dia. Apa tu? Buku, that's right. Buku, by the way, best tau buku ni. And I met my reading goal.
tahun ni I dah baca so far 62 books, which is good. Sebab my initial goal was 60 books, so I exceeded my goal. Yeah. But good job. Last but not least, cuba awak teka yang ini bunyi apa? Hint dia, awak kalau awak tak ada meja nak tulis, awak tulis dekat atas benda ni. Apa tu? Yes, clipboard. Good job. Okay, now saya nak awak bagi tahu. Saya akan tap macam ni. But saya nak awak bagi tahu tapping tu awak dengar jauh ke dekat. Okay, example kalau saya tap macam ni, awak kata dekat. Kalau saya tap macam ni, awak kata jauh. Okay, kita akan mula sekarang. Jauh ke dekat? Dekat, good. Ni? Jauh ke dekat? Dekat, good. Ni? Jauh ke dekat? Jauh. Okay. Jauh ke dekat? Jauh, good job. Jauh ke dekat? Jauh, good. Jauh ke dekat? Dekat, good. Now, saya nak awak try teka yang ini jauh ke dekat. Jauh ke dekat? Dekat, good. Ni? Jauh ke dekat? Jauh, good. Jauh ke dekat? Jauh, good. Jauh ke dekat? Dekat, good job. Okay, now kita akan main game. Okay, saya akan bagi awak dua pilihan. Contohnya saya cakap, saya tulis makan ataupun tidur. Okay, lepas tu saya akan tulis satu macam ni. Dan dari bunyi tu awak try teka saya tulis makan ataupun tidur. Okay, good. Tapi saya nak cakap awal-awal yang saya akan trace guna huruf kecil. Semua huruf kecil. Okay? Okay, good. First round. Saya tulis botol ataupun cermin. Okay, botol ataupun cermin. Okay. Awak dengar betul-betul, okay? Botol ke cermin? Botol ke cermin? Botol ke cermin? Lagi sekali.
Botol ke cermin? Botol ke cermin? Botol. Good. Okay. Now, saya nak tulis bag. Bag ataupun bekal. Bag ataupun bekal. Mana satu? Bag ke bekal? Bag ke bekal? Lagi sekali. Bag ke bekal? Bag ke bekal? Bekal. Good job. Okay. Now saya akan tulis apa mata ataupun rambut. Okey, mata ataupun rambut. Okey, mata ke rambut, mata ke rambut. Lagi sekali. Mata ke rambut, mata ke rambut. Mata, good job. Okay, now saya nak tulis mesin ataupun bunga. Mesin macam mesin basuh, okay? Mesin ataupun bunga. Bunga, bunga, bunga. Mesin ke bunga, mesin ke bunga. Lagi sekali. Mesin ke bunga, mesin ke bunga. Bunga, that's right. Okay, last nak tulis apa? Tulis apa? Putih ataupun hitam. Okay, putih ataupun hitam. Okay, putih ke hitam, putih ke hitam. Lagi sekali. Putih ke hitam, putih ke hitam. Hitam, that's right. Now, benda yang sama, cumanya saya akan tulis nombor. Okey, saya akan bagi dua nombor. Dan korang teka, okey, awak teka saya tulis nombor berapa. Okey. Satu digit dulu. Saya tulis 9 ataupun 8. Okey, 9 ataupun 8. Lagi sekali. 9 ke 8, 9 ke 8. 8, that's good. Okay. Now, saya tulis 12 ataupun 27. Okey, 12 ataupun 27. 12 ke 27, 12 ke 27. Lagi sekali. 12 ke 27. 12. Good. Saya tulis 56 ataupun 89. Okey, 56 ataupun 89. Lagi sekali. 56. Good. Okay. Last one kita buat susah sikit. Kita buat 3 digit. Saya tulis 187
Okey, 187 ataupun 965. Okey, 187 ataupun 965. 187 ke 965. Lagi sekali. 187 ke 965. 965 ke 187. 965. That's alright. So good. Good job. Okay. Now saya akan buat bunyi. Okay, dan awak bagi tahu saya bila dah stop. Okay, bila dah stop je awak terus kata dah stop. Alright. Okay, good. Okay, start now. Great. Good job. Good job. Good. Good job. Good. Okay. Kalau yang ini good job. Ini last one. Last one untuk malam ni, saya akan bagi awak dengar dua bunyi. And awak pilih yang mana satu awak suka. Okay? Okay. Okay. Yang ini ke bunyi satu? Ataupun bunyi dua? Bunyi satu ke dua awak lagi suka? Okay. Kalau next bunyi ni ke bunyi satu? Ataupun bunyi dua? Yang mana satu? Okay. Next, awak suka bunyi ni ke? Ataupun bunyi dua? Mana satu awak suka? Okay. Awak suka bunyi satu ke? Ataupun bunyi dua?
satu, mana satu, mana satu, mana satu. Last one. Awak suka bunyi satu ke? Ataupun bunyi dua. Mana satu, mana satu. Okay, okay. Now, good job, good job, good job, good job, good job. You did so good. Okay. Now, hopefully awak dah tidur. So, see you when I see you. Bye bye guys.